meja je, dia dah clear semua. Saya buat apa? Ganja untuk apa? Paling hantu dulu ya. Yang ini Yang oren. yang ni holo-nya. Itu suka durian. Yang mahal Yang ni. ni, yang tu holo kot. Yang warna kuning juga tak? Tak padang. Oh yang ni. Yang orange sikit. Yang Ni ni holo sikit. ke? Buat balik pulau. Diorang nak balik pergi Alor-Setar dulu, lepas Alor-Setar baru pergi Perlis. Welcome back. Tengok sebelah kanan saya, Penang. Highway busy. Sentiasa busy dah masuk ke Georgetown. Jadi, Wilayah Penang sediakan lorong motosikal untuk moped masuk ke Georgetown. Inilah dia lorong motosikal, guys. Kat mana? Awak ingat tak? Pernah lalu. Sebelah kanan. Tu, Teri. Tu sebelah kanan ni kita. U-turn di depan. U-turn kat depan. U-turn. Ada apa? Tu, kanan. Kanan. Ni. Apa dia kata kanan? Tu kanan tu tak nampak tu. Laju. Tu. Nanti dekat ada terus. Go straight. Jalan straight. Buat angin, ya Allah. Oh my god. Guys, jom. Saya bawa lihat pemandangan pelabuhan. Feri. Itu orang nak naik feri. Kita pula nak meninggalkan feri. Inilah rupa dia. Harap video saya ni boleh membantulah kawan-kawan yang nak cuba nak naik feri ni. Okay guys, Assalamualaikum. Ada kemenangan sebelah kanan, semoga dipermudahkan puan je. Sekarang kita ambil naik ke Alor-Setar dulu. Jadi sebelum kita nak pergi Alor-Setar, kita akan pergi ke destinasi hentian pertama kita dekat Hentian Gurun, rehat Hentian Gurun. Komunikasi dalam ride ni amat penting. Jika gagal berkomunikasi, sistem komunikasi tidak dikawal dengan betul, nanti perjalanan akan terganggu. Guys, welcome back. Sampai ke Alor-Setar Selatan, masuk Alor-Setar Selatan dulu. Nak hantar barang makanan yang dipesan oleh Mak Lam.
Makan-makan. Ha? Nak makan ke? Bukan. Nak makan ke? Okey. Dia kat resort ni. Apa dekat? Apa habis resort ni ada. Apa ni? Wan. Mana Wan? Wan. Kau nak makan ke? Okey. Kau makan dulu. Aku hantar barang jap. Boleh? Kau tunggu sini ya. Jap, jom kita hantar barang jap. Wan dah lapar. Tak apa, kita hantar barang jom. Bukan hantar barang. Hantar barang rumah Mak Lang. Ya, ambil barang. Nak ambil barang. Tu, kena. Kena. Selalu tak kena. Macam biasa lah. Apa? Saya berat? Dah cakap dah. Memang saya salahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil kau 360 terus. Lepas tu pergi makan kat mana? Ni depan Tu ni depan tu je. Kawan tu dah lupa. lapar sangat. Lupa. Datang tu. Tak ingat dah mak tu pun. Oh, dia duduk dalam tu lah. Dah tu situ. InsyaAllah kembang-kembang tu. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Okey dah. Okey. Mak tu. Nantilah jumpa lain. Bau ikan lah. Memang. Apa? Sihat ke Cina? Huh. Nak pergi polis. Hei. Hei. Lama ni orang tu dah lapar dah. Tapi mak tu ni bagus. Mana? Ni. Assalamualaikum. U5. Siap. Dah siap dah. Cuma tinggal nak bagi letak apa panggil? Lampu-lampu tu je. Cahaya-cahaya. Nak masuk ke kiri pula. Nak pergi mana ni? Kuala Sang. Inilah tempat yang kita nak tuju ni. Yeah. Kuala Sang. Kita masuk sini. Yeah. Okay. Please promote my channel to anyone yang tak kenal saya. Thank you very much. Kereta. Enjoy the view, guys. Enjoy. Guys, kilang beras guys. Kilang beras. Evergreen rice meal. Okay guys, we are back. Kita dah nak sampai ke destinasi je. Alamak.
nak minum. Oh, diorang ni tak kenyang-kenyang diorang ni. Orang makan mira tiada. Guna. Guys, dah makan dah kenyang. Okay guys, makan dah, minum dah. Ni nak pergi ke destinasi seterusnya lagi, ialah rumah kawan saya. Okay guys, enjoy the view. Enjoy the view. Matahari dah nak tenggelam dah. Pukul 6.25 dah. Laju-laju mereka bawah Welcome back guys. Kita dah nak sampai ni. Jalan straight ke depan tu. Tapi kita tak pergi sana, kita pergi sini. Sini. Enjoy lagi view yang ada kat sini. Ini perjalanan pergi ke Tok Pulau. Tok Pulau. Tok Pulau area. Ini kawasan Tok Pulau. Sana. Asap asap guys. Kampung, suasana kampung bakar. Assalamualaikum.